Apabila pilihan yang kau buat ni bercanggah, maka dia akan datang konflik. So kat sini saya nak ajar bagaimanakah menguruskan konflik. Saya nak kerja vision yang clear, tapi parents tak bagi. Dia macam ni. Izinkan saya bagi satu nasihat yang kau guna dalam hidup. Sepatutnya, dia kena ada kaedah dia sepatutnya. Mana-mana individu yang berumur 18 tahun ke atas, sepatutnya dia berhak menentukan pilihan hidup dia. So, selagi mana tidak melanggar undang-undang negara, selagi mana tidak mengundang murka Allah, sepatutnya manusia bebas membuat pilihan. So now, apabila pilihan yang kau buat ni bercanggah dengan apa yang parents kau nak, maka dia akan datang konflik. So kat sini saya nak ajar bagaimanakah menguruskan konflik. Pertama, kau kena faham, mak bapak kau ni atas apa sahaja yang dia force engkau untuk buat, matlamat dia sebab dia nak tengok engkau jadi anak yang berjaya. Punca dia sebab dia sayang. Sebab tu dia paksa kau buat macam ni. Sebab dia rasa macam tu. So, itulah the best yang dia boleh fikir, dan based on dia punya life experience dia, apa yang dia faham. Contoh, logik dia macam ni. Katakanlah dia ni cikgu DG44. So, sepanjang dia punya career ni, itulah yang dia tahu. Dan hidup dia okey. So, now, bila kau ni anak dia, so logik lah dia akan, takkan dia nak bagi tahu kau, jadilah penjual apam balik. Betul? Logik tak? Sebab dia tak ada experience yang lain-lain. So, dia akan bagi tahu kau based on apa yang dia tahu. Logik tak? Logik dia macam tu. Tapi, tak semua parents, dia boleh fikir bahawa walaupun itu anak dia, tetapi dia dan anak dia adalah individu yang berbeza. Tak semua orang boleh fikir. Kebanyakan orang dia cenderung, dia untuk samakan semua orang. Benda ni berlaku juga kepada suami isteri. Sama je. Dia panggil pemindahan rasa. Bukan salah. Dia rasa macam tu kepada diri dia. So, dia cuba transfer kat kau. So, macam nak buat? Pertama, tak perlu gaduh. Okey? Tak perlu dah gaduh. Tak perlu berdebat. Tak perlu bagi hujah kenapa kau pilih ni, bla bla. Tak. Kau terus buat je apa yang kau nak. Khususnya bab kerjaya. Kau terus je buat kerjaya yang kau nak. Dalam masa sama, kau terus jadi anak yang baik. So, apa yang mak bapak kau boleh buat? So, sebab ramai orang, dia tak pandai manage konflik ni. So, bila dia bercanggah dengan mak bapak dia dalam pemilihan career, dia pilih untuk bergaduh. Gaduh dengan mak bapak. Mengeluarkan kata-kata kesal. Ada yang lari keluar rumah. Ada yang terbalikkan sofa. Ini yang tak okey. Faham? Benda ni simple je. Dia very straightforward. Pilih apa yang kau nak, terus jadi anak yang baik. Sebab betul, korang tengok benda ni selalu orang tanya kan, kesian. Kat luar sana, untuk makluman korang, ada ramai manusia tak dapat hidup, live the life to the fullest. Dia dikongkong dari segi pemikiran. Dia dikongkong daripada apa dia nak buat sebagai manusia. Kerana benda bukan benda berdosa pun. Benda ni berlaku. Isteri kongkong suami, suami kongkong isteri, mak bapak kongkong, macam-macam. Faham tak? Kesian. Tapi sebab cara untuk kita reset benda ni, pertama kita semua kena faham. Kita hanya hamba kepada Allah Azza wa Jalla sahaja. Kita ada isteri, ada suami, ada mak bapak. Tujuan dia untuk kita buat baik, bertujuan mendapat redha Allah. Faham?